Cik Riz tanya 2 gram emas sebulan berapa ringgit dan tiap-tiap bulan kita kena beli. Harga emas hari ini sekitar RM570 untuk 1 gram. Jadi kalau 2 gram sekitar RM1,140. Dan setiap bulan kena beli ke, itu bergantung kepada tuan puan. Dan di Public Gold, di Econo Muscat Public Gold, tuan puan tak wajib beli setiap bulan. Tapi kalau tuan puan nak gram emas tuan puan cepat bertambah, boleh set target nak menabung emas setiap bulan. So, sebagai contoh, hari ini kalau kita nak menabung emas 1 gram, kita boleh top up sekitar RM570. Bila dah cukup saja gram yang kita nak, sebagai contoh, tuan puan nak 1 dinar seperti ini, tuan puan boleh kumpul sebanyak 4.25 gram emas. Kalau nak 5 dinar, boleh kumpul 21.25 gram emas. Kalau nak 10 dinar, boleh kumpul 42.5 gram emas. Cukup saja yang tuan puan nak, tuan puan boleh withdraw dan pegang emas yang akan kita sendiri. Ingat, kalau saya beli emas, mesti dapat emas. So, macam mana nak bermula? Boleh tonton video saya Langkah Mudah dan Menabung Emas, dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas Public Gold sesuai dengan bajet anda. Salam daripada saya, live daripada Cape Town.